Bahaya BLB menjejaskan padi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Fansuri dan mari kita mengenali apa itu BLB, fahami kesannya dan pelajari langkah mengawal penyakit BLB ini. Apa itu BLB? BLB atau dikenali sebagai Bacterial Leaf Blight atau penyakit hawa daun bakteria adalah sejenis penyakit tanaman padi yang serius disebabkan oleh sebuah bakteria yang bernama Xanthomonas. Penyakit ini menyerang daun padi, menyebabkan tisu daun mati dan mengurangkan keupayaan fotosintesis tanaman. BLB merebak melalui air pengairan, percikan hujan dan angin. Serangan teruk boleh mengurangkan hasil padi sehingga 20 ke 30% yang menjejaskan pendapatan petani dan keselamatan bekalan makanan negara. Jadi, bagaimana punca dan penyebaran BLB? Pertama sekali, terhasil daripada benih yang tercemar. Benih yang dijangkiti bakteria ini menjadi sumber utama penyebaran BLB ke kawasan tanaman baru. Kedua, adalah disebabkan oleh hujan dan angin. Titisan hujan lebat dan angin kencang membantu menyebarkan bakteria dari pokok yang dijangkiti ke pokok yang sihat di sekitarnya. Sebab ketiga adalah air pengairan dan luka pada daun. Aliran air yang membawa bakteria merentasi petak sawah, luka pada daun membuka laluan jangkitan langsung ke tisu pokok padi. Dan akhir sekali, tanpa kita sedar, penggunaan baja nitrogen berlebihan menyebabkan tisu daun lembut dan mudah dijangkiti yang mempercepatkan pengembangan penyakit BLB. Sekarang mari kita mengenali tanda dan perkembangan serangan BLB. Pada peringkat awal, kita mendapati bahawa bintik kuning pucat muncul di tepi daun padi, sempadan daun mula menguning dan layu secara perlahan. Dan pada peringkat pertengahan, kawasan hawa meluas ke bahagian tengah daun. Warna kuning bertukar coklat dan daun mula mengerik. Dan pada peringkat yang teruk, pada peringkat akhir, daun padi mati sepenuhnya. Berwarna coklat gelap, serangan teruk boleh memusnahkan keseluruhan tanaman padi kita. Jadi apakah kesan penyerangan BLB? Kesan kepada pokok adalah daun padi menguning dan layu akibat jangkitan bakteria. Proses fotosintesis terjejas, teruk menyebabkan pokok lemah, pertumbuhan terbantut dan akhirnya mati sebelum berbuah. Dan kesan penyerangan BLB kepada hasil tuaian adalah pengurangan hasil padi sebanyak 20 hingga 50%. Biji padi menjadi kesut, ringan dan tidak bermutu yang menjejaskan kuantiti pengeluaran secara keseluruhannya. Dan kesan kepada petani, kerugian ekonomi yang besar terpaksa ditanggung oleh petani akibat kegagalan tuaian, kos rawatan tambahan, kehilangan pendapatan dan tekanan psikologi memberi impak serius kepada kehidupan petani. Jadi bagaimana kita nak pantau dan mengesan gejala BLB ini? Kita boleh memeriksa sawah sebaik saja selepas hujan lebat atau cuaca berangin. Pada peringkat awal pertumbuhan padi, apabila terdapat jalur kuning pada daun, apabila pokok menunjukkan tanda layu atau pertumbuhan tidak normal, dan pemeriksaan berkala membantu tindakan kawalan lebih awal. Sekarang mari kita bincangkan tentang cara-cara pengawalan BLB. Sebelum penanaman, kita boleh gunakan benih yang sihat dan berkualiti. Kita boleh pilih varieti padi yang lebih tahan kepada penyakit tersebut. Dan semasa penanaman, kita boleh mengekalkan jarak tanaman yang sesuai untuk pengudaraan yang baik. Penggunaan baja nitrogen juga perlu diseimbangkan dan kita juga perlu elakkan lebihan air di kawasan sawah. Dan cara kawalan selepas serangan dikesan, kita boleh mula kenal pasti kawasan yang dijangkiti. Yang mana terjangkit dengan penyakit ini, kita kena buang dan bakar daun-daun yang terjejas. Kita juga boleh aplikasikan baktericide yang disyorkan. Dengan ini, kita boleh rumuskan bahawa penyakit BLB boleh dikawal dengan pemantauan awal, amalan pertanian yang baik, penggunaan benih tahan penyakit dan pengurusan baja nitrogen yang bijak untuk melindungi hasil padi.
Kesan awal, kawal awal, hasil terjamin. Bersama kita jaga sawah, lindungi hasil dan pastikan masa depan pertanian padi Malaysia yang mampan dan sejahtera. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.